Sekok. Hari ni kita nak masak lagi ya. Ini masak untuk makanan tengah hari ya. Kita nak makan untuk tengah hari. So hari ni kita nak buat sambal hijau terung ya. So bahan-bahan dia ini terung yang telah dipotong-potong, dan ini ada cili hijau ya. Dan di belakang tu nampak tu dekat sikit ya. Dekat sikit itu ada bawang putih, bawang merah ya. Okey. So ini persediaan kita lah sekarang ni ya. Ini persediaan kita, dan ini orang kata perencah-perencah lain yang kita sediakan di atas meja dapur ni. Kita dah panaskan kuali ni ya. Kita masukkan minyak sikit untuk orang kata menggoreng kita punya terung ni ya, bagi dia layu sedap sikit. Dia ada dua option, sama ada kita nak goreng ataupun kita nak rebus. So option kali ni kita ambil untuk kita goreng ya. Okay. So yang ni kita punya bahan untuk terung tadi, sambal hijau. Bahan-bahan ni kita rebus dulu ya. Kita rebus dulu. Kita pun rebus sama dengan suhu yang sama, rebus. So ada cili hijau besar, bawang putih dan bawang merah. So minyak di kuali pun dah mula nak mendidih ya. Kita tunggu dia mendidih sepenuhnya sebelum kita masukkan terung. Okey. Kita masukkan terung kita goreng terung dulu. Kita main cepat campak je ni ya. Kalau lagi jauh lagi sedap sebenarnya kita campak tu. Ikut tuan punya cara lah ya. Kita tengok sikit. Tu. Kan. Dah mendidih. Kita goreng terung ni sampai layu betul ya. Ni air pun baru nak mendidih. Kita tengok ya. Okay, sudah layu. So kita angkat terung tu. Kita tunggu yang kemas. Okay, kita tunggu bawang putih, bawang merah ni dan cili ni masak ya. Kita ambil masa sikit. Air pun baru mendidih. So inilah kejadian dia, terung yang telah kita goreng tadi ya. Nampak kehitaman sikit, tapi tak apalah. Lagi hitam lagi manis. Itu namanya hitam manis. Kita angkat yang tu, kita blender. So ini nanti kita blender kita nak blender ya. Blender Mama ni.
Ini dia betul, sekarang rasa dah boleh blend lah ni ya. Dah lama kita masuk dalam tu. So kita pindah ke dalam blender. Chopper ke? Chopper kita. Ini mini chopper. Kita nak pakai lesung lambat sangat pula. Kita blend je pakai mini chopper. Panaskan minyak tadi. Ini kejadian dia setelah di blender nampak warna-warna hijau ya. Hijau. Minyak panas. Umpama nyanyian Zainal Abidin hijau So lepas ni kita dah masukkan bahan yang kita blend tadi ya. Dan kita tumis ya. Nampak merasap. Nyaman rasa dia. Kita close up sikit tengok. Pecah minyak. Kita goreng dia, kita tumis dia sampai garing, sampai pecah minyak ya. Kita tengok. Cantik kejadian ini ya. Okey. Ada orang letak suka kita letak minyak limau. So kita letak air limau sikit ya dalam ni. Lepas tu orang ganti dengan suka. Untuk gantikan cuka. Kita campurkan sekali ya. Kita olah dia ya, ikut suka hati kita lah ya. Selalunya kalau hijau-hijau ni masakan Minang. Ini tak tahu lah, masakan Minang campur Jawa, campur Melayu, campur Cina. So kita masukkan gula ya. Okey. Kacau lagi chef. Kacau. Ini tak tinggal ya. Mushroom punya rasa ya. So kita masukkan garam sikit. Dan kita kacau lagi. Kacau. Jadi gula tu sebenarnya dia satu lah baik perasa, satu lagi nak nampak kilat ya. Sambal nampak kilat sikit lah. Berkilat sikit. Kemudian kita cebur pula kita meteron tadi. Kita uli lagi ya. Bagi dia sebati. Kita uli lagi ya sampai dia meresap dia rasa tu. So ini namanya terung sambal hijau. Kalau rasa nak merah, letak cili merah. Kalau nak kuning, letak cili yang besar warna kuning. Kita bagilah nama apa saja, asalkan dia jadi sambal ya. So dalam masa yang sama kita akan goreng ikan juga ya, ikan kerisi. Ikan kerisi tengok ya, sambil-sambil kita lah. So masukkan bahan tu dalam satu bekas. Okey. Masukkan sos ikan ya. Okey, kita masukkan gula banyak sikit lah, bagi dia manis-manis, balance dengan masam tadi, dan garam secukup rasa. Garam jangan banyak sangat, nanti kena kencing manis. Kita masukkan air perahan, limau kasturi, tengok tu ya. Kita masukkan ya. Lepas tu jangan lupa mushroom sikit. Ini semua perasa ni ya. So kalau tak nak letak pun tak apa, sebenarnya dah okey dah ya. So kita gaul. Bagi dia sebati, gaul lagi sampai sebati. Dia rasa chef rasa dah okey, kurang gula sikit, so letak gula sikit ya. Okey, cukup yang banyak sangat, nanti kencing manis susah kita. Okey. Kemudian kita masukkan ni pula. Nampak tu? Semua segala jenis tu. Kita gaul.
Kita gaul lagi ya, sampai sebati semuanya. Ya, sampai mesra orang kata. Ya. Dia punya ramuan tu mesra dengan apa yang kita buat tadi, dia punya campuran sos, ya, sos ikan, air limau, garam, gula, ya, supaya semua sebati. Dan last kali kita tengok sini, ini daging tu. Daging tu, daging korban. Ini daging korban ni, korban hari raya haji yang lepas. Ada lagi, so kita buat sikit buat kerabu. Nampak ya? Okey. Nampak kejadian ni macam mana? Cantik kan? So ini menu kedua. Rasa pun okey. Okey. So kita proses memindah pula ya ke mangkuk lepio ni, mangkuk lepeh. Ya. Okey. Okey, dah cantik dah tu. Cantik dah tu. Nampak. Nampak. Okey. So yang ni next ni Digorengkan. kita nak gorengkan pula kita gorengkan. Kena jauh sikit takut dia merocek tu. Wah, hui. Takut dia merocek kat mata. Gitu. Sudah. Kita goreng 2 ekor je lah. Cukup lah sebab kita makan pun untuk 3 orang je. Okey. Didih dah, cantik dah tu. Warna kuning. Letak dengan garam dan kunyit ya. Okey. Kita tunggu dia garing. Ini kena masak garing baru sedap ni. Okey. Kita berhenti sekejap. Kita tengok sini. Dah siap lah. Ni yang dah siap. Yang dah siap. Ini dah siap. Semua ya. Kita masuklah di ulam ni. Sebenarnya kita pun work from home ni ya. Tengok nampak tu. Kita bekerja dari rumah. Agak sibuk sikit. Masak pun main capak-capak, main cepat, main macam nak lari. Okey. Jadi kalau menggunakan tadi yang semua untuk dimakannya nggak cukup berarti. Okey, sebentar lagi ikan itu pun akan masak lah ya. Okey. Ikan pun dah masak ya. So kita pindahkan ke bekas. Bahaya juga ni letak-letak ni. Takut terkocik kat muka. Okey, dah selesai. Ambil sekali lagi. Ni preview ya. Ni yang kita nampak. Kita dah ready untuk makan tengah hari ya. Sekarang pukul berapa dah ya? Okey, dah petang lah. Sebab kita makan sehari sekali je. Sebab kita nak jaga badan ya, nak slim badan. Okey, hidangan pun telah siap tersedia ya. Ada nasi sini. Itu ada nasi yang untuk orang diet. Juru gambar ni tak diet, dia menghantam je. Okey. Ini yang tadilah ya. Kita minum dengan air kosong saja. Okey. Ini kita letak sudu ya. Okey, kawan-kawan, teman-teman yang ada di sekeliling, jomlah datang ke rumah kita makan sama. Bismillahirrahmanirrahim.